Assalamualaikum yang. Assalamualaikum ya YB yang berkebun. Pokok Madre di Aqua. Dia siap sedia untuk tempahan sebanyak lebih daripada 100 batang pokok batang Madre di Aqua yang premium. Ni orang yang order premium lah. Kita tak jual yang ranting. Kita jual yang premium punya. Okay. Alhamdulillah tadi dah solat asar. Okay. Ini boleh dapat agak-agak berapa banyak ni bang batang? Kalau pokok macam ni dah boleh dapat berapa batang ni? Dapat 100 juga? Okay. Kuat. Semangat bang, semangat. YB yang berkebun umur 60 lebih. Semangat. Madre di Aqua. Okey, semangatlah kan. Ini dia. Tanda bersyukur kita kepada Allah Taala. Ini adalah solusi bank pertanian, bank makanan ya, bank makanan ayam ternakan ataupun binatang-binatang ternakan seperti itik, lembu, kambing. Ini adalah rahsia-rahsianya ya. Yang semakin orang kita tak tahu. Inilah solusi bank makanan ternakan ya, bank ternakan makanan. Jadi kita semangat. Jadi orang-orang pertanian, orang-orang yang peternakan. Jadi kalau kita nak mencari protein yang baik untuk binatang-binatang ternakan kita, ini dia pokok Madre di Aqua ketum ayam. Di mana ya, ini adalah satu yang 20% protein dia, betul tak yang? Lebih 20% protein untuk binatang-binatang ternakan. Okey, kita dapat order daripada Sabah, terima kasih. Daripada Perak, daripada Perlis, Kelantan pun ada. Subhanallah ya. Mereka yang order ni dah ambil solusi lah. Ya, sebab mereka biasa ya, pertanian peternakan amat memerlukan ya. Ini adalah bank makanan ternakan dan mengandungi protein, bukan saja dan ia boleh menjimatkan banyak kos-kos makanan dan solusi-solusi untuk kita ya, makanan ternakan yang makin membimbangkan, makin merusingkan. Okey, di sebelah ustazah ni pokok Madre di Aqua, yang mana yang lebih-lebih ranting ni kita letak air yang sedikit saja dekat sini. Ya, tak boleh banyak, nampak tu. Dia menghasilkan. Tengok. Ni akar-akar dia ni dia tumbuh, nampak. Allahu Akbar. Mana ni? Nampak ni. Dekat dalam air yang sedikit saja. Nampak. Dia menghasilkan, subhanallah lah, nyamuk. Jadi di sini kita boleh nampak. Dia sikit saja. Dia tak perlu ni, tapi kenalah ada air sedikit. Nampak? Air yang sedikit saja. Pokok Madre di Aqua ini mudah tumbuh. Jadi di sini terlihat sendiri. Allahu Akbar. Okey, yang boleh cerita sedikit tak? Dari mana abang dapat sumber pokok Madre di Aqua ni? Sebagai abang peternakan ayam dah berapa tahun bang? Ni ustaz dulu dia buat dulu ayam bokasi. Jadi boleh ustaz terangkan, abang boleh terangkan dapat ilham ni daripada mana? Sepanjang sebesar kebun ni tengok ni semua dulu adalah tanah kosong ya, rumput panjanglah, semak Jadi 3 tahun yang lepas mula dibersihkan ya. Kemudian cangkul sikitlah ya, tanah mana yang boleh dicangkul tu untuk nak lembutkan tanah. Kemudian kita buat raised bed. Kita buat raised bed tu dan kita mulalah tanam ya. Jadi pokok yang tinggi-tinggi itu semua ya sudah berusia 3 tahun lah. Lebih 3 tahun ya yang? 3 tahun. Tak cukup 3 tahun. Cukup 3 tahun. Mula bulan 8
Sekarang ini bulan 8 lagi. Ya, Bulan 8, maknanya sekarang tahun 2026. Ya. 2025, 2024, 2023 yang? 4 kot. 24. Dan bulan 8 2024. Ke 23 gitu kan. Ke 23 lah, lupa dah. Yelah masa cepat berlalu kan. Tapi 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Umur abang pun dah 60 lebih. Lepas Covid tu lah. Bila Covid tu dah kita dah boleh berjalan tu semua tu. Barulah kita imarahkan lah kita buat semula ya. Dulu buat tapi lepas tu PKP jadi banyak ayam-ayam yang mati tak boleh nak bergerak. Jadi selepas PKP ni 3 tahun yang lepas barulah kita ya buat semula. Tapi itulah yang solusi lah bila PKP lockdown. Dulu ya kita peternak apa-apa kita belajar dulu ya, ambil kursus ya peternakan di UPM ya, dan beberapa tempat lagi lah, 2-3 tempat lah kursus. Kemudian bila kursus tu dan kita praktikalkan, ternyata masalah makanan peternakan ini menjadi masalah terbesar lah ya, dalam peternakan, kerana dia melibatkan kos yang agak tinggi. Bukan agak tinggi lah, memang tinggi lah ya. Jadi makanan alternatif perlu dipikirkan dan dicari untuk melangsungkan peternakan ini. Jadi setelah tahu ya bahawa pokok madre di aqua ini sangat bagus untuk pembesaran ternakan-ternakan kita ya, maka bermula dengan saya beli daripada seorang sahabat dari Temerloh kalau tak silap. Beli dalam 10 batang saja ya. Kemudian saya tanam dan saya kembangkan sehingga macam ni lah ya. Jadi depan rumah saya ni ya, saya tanam daun pokok madre di aqua ni. Jadi bila dah berusia 3 tahun, maknanya tempoh yang matang lah bagi pokok madre ini, di mana keratan-keratan dia sudah boleh untuk ditanam. Dah jadi benih lah ya. Dia jadi benih ya. Jadi usia yang cukup matang membolehkan pokok madre ini dijadikan keratan ataupun benih ya, untuk tanaman madre di aqua kepada sesiapalah yang berminat. Jadi kita tak jual ranting-ranting, umpama macam ni ranting. Walaupun dia agak besar, tapi saya tak jual. Saya jual yang dia punya batang ya, batang yang asal tu. Kerana batang yang asal ni lah yang sudah berusia 3 tahun, yang dah matang, cukup tempoh untuk dijadikan benih ya. Ambil masa 3 tahun untuk mendapatkan premium yang ya. Yang premium. Benih yang premium. Bukan saja, maknanya bukan saja bantal ranting yang biasa dijual dengan harga satu batang dulu abang beli berapa? RM3. Satu batang yang kecil macam ranting saja RM3. Bukannya macam yang premium ni. Yang you all beli offer dalam beg kuning Atibu Nabawi Global ataupun Sunnah Tidak Bohong dalam TikTok ya. Itu harga dia satu batang RM10 kiranya. Satu batang RM10, astagfirullahaladzim. 10 batang RM10. Maknanya satu batang jadi RM1. Siapa kata nak dapat harga ni? Tengok ni, satu batang yang besar, yang premium ni.
nak ditawarkan dalam beg kuning ya. Cepat rebutkan peluang tengah promosi supaya kita nak tolong ya pengusaha-pengusaha peternakan yang mencari ya solusi makanan-makanan untuk binatang ternakan mereka. Ayam, itik, kambing, apa-apa je lah, lembu ya, sebab mereka nak cari solusi. Ini adalah solusi pokok madre di aqua ketum ayam. Jadi ini adalah atas pengalaman kami. Dan insyaAllah Saza ada share juga. Ya, raja-raja lah. Yuk tengok share macam mana nak bagi ayam makan pokok madre di aqua ketum ayam ni. Makan ke tidak? Jadi jangan lupa ikuti TikTok Sunnah Tidak Bohong ataupun Hati Bunda Bawi Global dalam beg kuning kami. Ya, untuk anda mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada Ustaz Zaidi Haji Zaidi Hilik YB. Yang berkebun. Anda semua ada beli apa? Cuba komen kat situ. Cuba komen. Anda beli apa? Apa ya. yang anda beli? Apa yang anda beli dan macam mana dan apa? Saya ajak mari kita tengok bagaimana ayam-ayam ni ya makan daun madre ya. Dia suka ataupun bagaimana. Ayo, jom. Ya, jom. Kita tengok ya. Tengok ayam. Dia dah macam dah tahu. Assalamualaikum. Kita nampak ayam-ayam semua dah tahu dah. Jemput makan, jemput. Pokok madre di aqua. Okey, sekarang kita tengok. Ada telur sini. Ada telur ayam. Mana? Allahu Akbar. Ada telur. Ada. Masuk je telur ayam dekat sini. Dapat telur ayam sebiji. Rezeki alhamdulillah, siapa nak bagi. Dah rebut-rebut siaplah. Tengoklah yang ni yang tergantung. Kita tukar pokok madre di aqua, nampak ni. Ayam-ayam. Nampak Ustaz tukar kan. Sini nampak. Nampak, perhatikan ya, dekat sini reban kami tak ada lalat. Tu satu keistimewaan. Kalau you all nak tahu nanti ya macam mana Ustaz akan kongsi YB yang berkebun kita. Yang akan kongsi macam mana ayam-ayam ni kami duduk. Jumpa lagi telur ayam. Jangan kena hati-hati nak masuk. Jumpa lagi telur ayam. Kampung dah 2 biji. Okey, tengok tak ada lalat pun. You all check. Tengok semua tak ada lalat. Tengok kami beli ayam ni tak ada lalat, tak ada bau. Tak ada lalat dan tidak ada sebarang bau. Boleh cek sendiri, boleh tengok. Tak ada lalat, tak ada bau. Ayam tengah bertelur kat situ, kena jalan berhati-hati. Telur ayam. Tengok, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Tengok bau letak dah berebut makan, nampak? Ya, kejap. Dia mula-mula je ayam tu dia macam pelik sikit lah ya. Tapi lama kelamaan ya dia dah tahu ya. Jadi dia akan lahaplah makannya. Jadi daun madre ni sangat baik untuk pembesaran ayam. Lihat ayam-ayam, ada yang kurus tak? Tengok ayam ada kurus tak? Tengok ayam. Ayam pun tak ada kurus-kurus. Tengok ayam pun cukup dengan protein yang baik yang semula jadi, iaitu ketum ayam madre di aqua. Okey, apa lagi? Tengok beg kuning. Dapatkan harga offer yang istimewa dalam beg kuning dengan harga offer keratan premium. Siapa yang berhasrat untuk nak membeli ayam, ya, mungkin bukan sekarang, setahun 2 akan datang. Tapi bermulalah dengan menanam ini. Jadi bank makanan dia. Bersesuaian bila tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian time nak beli ayam, ya, pokok madrenya sudah membesar dan terus menjadi makanan kepada ayam-ayam tu. Jangan planning bela waktu tu baru nak tanam. Jadi rugilah ya. Jadi sebab itu dapatkan segera dan segera tanam ya. Kemudian dalam setahun ataupun 2 tahun akan datang bila dah bersedia untuk nak bela secara kecil-kecilan dulu ya. Belalah 10 ekor dulu, 20, 30 ekor.
ya, dan lihat bagaimana ayam-ayam ini membesar dengan ya sumber-sumber protein yang sangat baik ya. Jadi kita seimbangkan ya dengan makanan-makanan seperti jagung ya, dedak padi ya. Jadi kita seimbangkan dengan bahan-bahan hijau ni ya. Jadi sangat baik dan seimbang ya untuk makanan. Tengok bapak jantan tu ya, besar tak besar bapak dia. Ya, bapak ayam pun ya sangat besar ya. Itu ada dalam 4 kilo tu. 4 ke 5 kilo tu ya. Dan ibu-ibu ayam tu belakang dia tu, ibu ayam tu. Yang putih dan juga yang kelabu ya. Subhanallah ya. InsyaAllah dalam sebulan 2 lagi ayam-ayam yang kecil-kecil ni yang ini akan mula bertelur ya. Akan mula bertelur dan ada jumlahnya dalam lebih kurang 50 ke 60 ekor. Jadi dalam satu hari ayam ini dia boleh bertelur dalam 80% daripada jumlah ayam tu. Katalah ayam ada 100 ekor ya. Jadi lebih kurang 80 biji ya sehari ya ayam bertelur. Kalau sehari 80 biji, sebulan ya anda boleh kalikan sendirilah ya, 80 kali 30 kali ya, itulah ya mesin ya ataupun kilang ya yang ada di belakang rumah kita yang sentiasa produksi telur ni. Ayam ni dia dia tak ada cuti ya, dia tak ada cuti raya, dia tidak ada cuti umum ya. Dia sentiasa ya, kalau makanan dia cukup ya, dia akan terus bertelur ya non-stop ya sehingga usia 2 tahun. Yang kemasa dia bertelur 2 tahun. Jadi tak rugi sahabat-sahabat sekalian ya, bela sekali. Kemudian ya dia akan terus produksi selama 2 tahun. Dan selepas 2 tahun kita boleh jual lagi ayam tu sebagai ayam orang panggil ayam tua ya. Jadi tak rugi langsung. Jadi sebelum sampai 2 tahun tu kita dah kena siap sedia lah ya untuk sediakan anak-anak ayam yang kecil ya untuk menggantikan ayam-ayam yang sedia ada. Jadi setiap 2 tahun sekali ya berganti ayam ni. Jadi tak adalah kerja kita ya penat memanjang Jadi setiap harinya tu ya kita datang ya cek makanan minuman dia dan kita kutip telur. Yang pasti setiap hari kita kutip telur. Jadi insya-Allah selama 2 tahun ya kita tidak akan beli telur lah ya. Tak beli telur dah kat luar. Jadi nak buat kek ke, nak buat masak ke, nak buat apa pun ya menggunakan telur-telur yang kita produksi di belakang rumah kita. Duduk sini. Jadi nampaklah ayam tengah makan nampak duduk sini. Tengok ni ayam-ayam subhanallah. Malu dia. Okey ya, tengok ya. Kita tengok baru je letak ayam dah makan. Okey, jadi jangan lupa ikuti perkembangan kalau kita nak bela ayam. Kat tempat kawasan kami beli ni kami tak ada air dan juga tidak ada api. Tapi macam mana cara ya YB yang berkebun Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin kita ya pengusaha pokok madra di Aqua Premium ya mengusahakannya dengan pengalamannya, dengan ujian yang dihadapinya, mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi semua peternak-peternak dan juga pertanian ya. Setiap itu ada ujian dan cabaran dan setiap ujian cabaran itu ya memberi kita kekuatan untuk mencari solusi yang lebih baik untuk pertanian dan peternakan kita. Sekian daripada Ustazah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.